29 Ramadan. 29 Ramadan ni jangan sia-siakan. Sebab apa? Sebab dia satu malam ganjil daripada 10 akhir Ramadan. Mungkin dia adalah malam Al-Qadar, mungkin dia adalah Lailatul Qadar. Ramai orang dia kejar yang 27 tu, dia pulun habis 27 tu, lepas tu dah dia keluar daripada iktikaf pun dia keluar. Sedangkan 29 juga adalah salah satu daripada tarikh-tarikh yang diharapkan berlakunya Lailatul Qadar, sebab dia adalah malam yang ganjil. Jadi 29 Ramadan ataupun malam-malam akhir daripada Ramadan adalah petunjuk, penanda aras kepada kejayaan tarbiyah bulan Ramadan. Allah Subhanahu Wa Taala akan menilai kita berdasarkan penutup kita. Berapa ramai orang yang pada waktu muda dia soleh, pada waktu muda dia bersemangat, tapi waktu tua dia menjadi tidak bersemangat, bahkan lagi teruk boleh a'udzubillah menjadi ahli maksiat di waktu tuanya. Jadi yang mana yang Allah kira? Yang di penghujungnya. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan tu dikira berdasarkan kepada penutupnya. Ada orang yang daripada awal hayat dia tu kafir kepada Allah SWT, buat maksiat, tak kira lah, tapi di penghujung hayat dia Allah SWT berikan hidayah kepada dia, menyebabkan dia masuk Islam, memeluk Islam di penghujung hayat dia. Jadi dia jadi macam mana? Dia jadi seperti orang yang baru dilahirkan oleh ibu dia. Cantik dia punya buku catatan amalan dia, sebab tak ada dosa-dosa, semua diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hati-hati malam-malam terakhir Ramadan ni kena hati-hati lebih. Sebab apa? Sebab amalan kita Allah SWT akan nilai berdasarkan penutup. Beberapa contoh kalau kita tengok dalam kita puasa siang tadi, waktu terbaik untuk kita berdoa bila? Waktu terbaik adalah di penghujung puasa kita, iaitu dekat-dekat nak buka puasa tu, itulah waktu terbaik untuk kita berdoa. Kalau malam kita solat sunat kan, kita solat qiyamul lail kan, waktu terbaik untuk kita solat witir, waktu terbaik untuk kita istighfar bila? Kapan di penghujung malam, pada waktu yang dinamakan sebagai waktu sahur. Itulah waktu yang terbaik untuk kita bertaubat, bermunajat, beristighfar, dan juga waktu terbaik untuk kita solat witir. Itu dah dia sebenarnya. Jadi banyak amalan Allah SWT kira di penghujungnya. Bahkan dalam solat kita digalakkan untuk banyak berdoa di dalam tahiyat akhir, sebab tahiyat akhir ni adalah penghujung solat. Sebab tu Allah SWT cerita dalam Al-Quran, wa adbaras sujud. Wa adbaras sujud maksudnya di penghujung solat-solat kita. Penghujung solat kita di dalam tahiyat tu Nabi ajarkan banyak doa untuk kita baca. Sebab apa? Sebab Allah SWT menilai kita berdasarkan penghujung kita. Jadi bukanlah kita menggalakkan buat kerja last minute tidak. Tapi sebenarnya agama Islam ni agama yang mengajarkan kita untuk konsisten, berterusan walaupun sedikit. Yang penting biarlah sampai ke penghujung. Orang yang lumba lari, orang yang lumba basikal, orang yang berlumba sukan, dia akan meneruskan pecutan dia tu bila berdepan dengan garisan penamat. Janganlah kita meletakkan agama kita ni kurang daripada sukan-sukan dunia ni. Janganlah kita meletakkan nilai agama kita ni kurang daripada urusan-urusan dunia. Jadikanlah agama kita ni sebagai motivasi, pendorong kita yang lebih kuat daripada itu. Kuatkan pecutan kita di penghujung Ramadan. Mudah-mudahan amalan kita dalam bulan Ramadan ni diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan kita keluar daripada bulan Ramadan dalam keadaan dosa yang telah diampunkan.